Okey, saya nak kongsikan sedikit tips dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menggunakan mesin rumput apa sekalipun, untuk memudahkan untuk jaga kualiti ataupun nak jaga karburator, jaga enjin, tuan-tuan setiap kali tuan-tuan guna, pastikan minyak yang ada dekat dalam karburator ni dihabiskan. Jangan sesekali tuan-tuan tinggalkan dia. Kalau tuan-tuan nak guna, lepas tu okey, boleh tinggal. Tapi kalau tuan-tuan nak simpan dengan jangka masa yang sebulan tu, pastikan setiap kali guna tuan-tuan keringkan dia. Dekat bawah ni tuan-tuan boleh tengok, dekat bawah ni dia ada ni, tuan-tuan boleh picit dia, buang minyak yang dekat karburator ni sampai habis. Ataupun tuan-tuan boleh running dia dengan keadaan enjin hidup, pastikan dia kering. Yang paling mustahak, tutuplah minyak kat sini, tutup, okey, stopcock ni, dan biarkan minyak dalam karburator ni habis sendiri. Okey, baru boleh simpan. Okey.